Saya mau tahu nak ajak family pergi jalan mana masa cuti sekolah ni. Meh apa khabar? Nok Afar Craft Complex ni dah jadi salah satu destinasi percutian yang wajib saya mari kalau mari jalan kat Terengganu. Selain daripada kita boleh shopping barang berasaskan batik, songkek dan sebagainya, dia ada banyak juga aktiviti yang disediakan dekat NACC ni. Okey, antara aktiviti menarik yang akan ada sepanjang cuti sekolah ni di NACC adalah cok batik gergasi ni. Kita boleh mari buat bersama keluarga, family, adik-adik ke, free je siapa nak buat. Dan siapa yang buat cok batik gergasi ni, dia akan dapat 2 voucher. Satu voucher diskaun RM62 untuk kain sarung velvet. Satu lagi voucher percuma untuk batik experience tie and dye. Okay, jadi bila saya mari buat cok batik gergasi kat bawah tadi tu, kita akan dapat free voucher diskaun RM62. Sempena 62 tahun Malaysia, Hari Malaysia, dia bagi diskaun RM62 untuk kita beli sarung velvet ni, kain sarung velvet. Sarung velvet ni contoh dia, contoh kain dia sarung velvet. Biasa harga dia RM290. Dia bagi diskaun dengan voucher tadi, diskaun RM62. Jadi kita bayar RM28 je untuk 2 helai kain sarung velvet. Okey, satu lagi voucher yang saya akan dapat bila buat cok batik gergasi tadi tu adalah, okey, contohnya biasa orang buat ni RM15 sekeping. Tapi kita akan dapat voucher free lepas cok batik gergasi tu, percuma untuk batik experience pengalaman kita buat benda ni. Tie and dye dia panggil. Yang tisu gulung-gulung, lepas tu kita titik-titik colour tu, lepas tu kita buka. Dia akan jadi gini. Dapat free. Dan kalau siapa yang nak tahu lagi, Nok Afar ni dia ada satu bilik premium di mana kat dalam tu ada koleksi-koleksi premium di mana baju-baju ataupun kain yang dijual kat dalam ni, corok dia tu semuanya handmade. Jadi kalau kita beli corok tu memang kita seorang je ada. Tak ada orang lain yang pakai corok sama dengan kita. Dan setiap pembelian RM300 ke atas, saya boleh berpeluang untuk menang gold bar percuma. Contohnya belanja je apa-apa benda, pembeli benda-benda sini batik ataupun bayar untuk buat batik tu sampai RM300 berpeluang untuk dapat gold bar ni. Jadi NACC ni memang salah satu tempat percutian yang menarik di Terengganu ni. Kalau saya nak tahu nak gimana dengan family cuti sekolah ni, boleh mari buat aktiviti ataupun shopping di Nok Afar Craft Complex ni.